Macam saya kata, pernah kata, Rafizi pernah kata, geng kami pernah kata, kita risau Anwar Ibrahim satu hari nanti kena tangkap, bukan tentang Niki, tuan-tuan, Niki Liao, yang dikatakan geng Niki dulu. Ingat tuan-tuan geng Niki tu kan? Niki Liao bawa dilihat. Saya akan cerita RCI, jangan risau. Saya akan cerita RCI kejap lagi ya. Niki Liao dikatakan bahawa baru-baru ni dia dilihat bergambar dengan Anwar Ibrahim, dia pakai baju MK. Kemudian hari ni dia buat press conference lah dengan peguam dia. Dia kata, saya ni, dia kata, saya tak buat apa-apa pun. Dia kata, maksudnya saya tidak terlibat, saya hanya memberi derma kepada Perdana Menteri. Saya hanya bagi derma kepada Perdana Menteri. Lepas saya bagi derma kepada Perdana Menteri, ada orang bagi baju pada saya, baju PKR, dia kata kan, baju AMK. Nak kata AMK, dia bukan AMK lah, Angkatan Muda Keadilan, sebab umur dia dah 38 tahun kan, so dia bukan AMK. Dia kata ada orang bagi. So selepas saya bagi derma, maka dapatlah saya jumpa dengan Perdana Menteri pakai baju keadilan. Dia macam saya kata lah tuan-tuan, nak salah ke Niki nak bagi derma kepada PKR? Tak salah kan. Salah ke Niki nak bagi berjumpa dengan Anwar Ibrahim? Oh, tak salah, tidak salah. Tetapi apa yang saya kata, politik is about perception. Politik ni tentang persepsi. Kan, bila seseorang yang ditangkap pada tahun 2022 kerana dikaitkan, ni Ayub Khan kata ada dikaitkan penggubalan wang haram 30 lebih juta. Lepas tu ditangkap pula di bawah SOSMA kerana geng Niki, mungkin ada berkaitan dengan gangsterism. Dibebaskan pada tahun 2023. Dilihat pada tahun 2026 memberi derma kepada PKR, memberi derma kepada Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim lah, PKR lah. Dan tiba-tiba berada di sisi Anwar Ibrahim. Kan, di sisi Anwar Ibrahim memakai baju PKR. Dia menimbulkan persepsi. Tambah lagi persepsi 2-3 hari lepas, bila anak kepada Raja Thailand mengucapkan terima kasih pula kepada Farhash kerana mengatur pertemuan dia dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, tuan-tuan, hebat orang sebelah sekeliling Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Kan, anak Raja Thailand nak jumpa Perdana Menteri Malaysia melalui Farhash, tuan-tuan. Bukan melalui G2G, melalui Farhash. Tak, bukan melalui government. Sebenarnya kalau dia ikutkan anak Raja Thailand, kalau dia nak jumpa Anwar Ibrahim, boleh je, tak ada masalah. G2G, government to government, dia bagi arahan, boleh jumpa. Tapi terima kasih kepada Farhash mempertemukan kami. Kan, tiba-tiba datang pula Niki Liao. Wow. Kan, hebat PKR sekarang ni, tuan-tuan. Hebat PKR sekarang ni. Kan, ya, yang membantu PKR parti derita ni bukan calang-calang, kita kata. Jadi, kenapa saya membawa cerita ni, tuan-tuan? Sebab saya teringat dengan kisah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Okey, kisah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin masa dia jadi Perdana Menteri dahulu 2020. Bagaimana orang ini orang itu datang bagi duit dan sebagainya kepada dia, sehingga hampir 300 juta masuk dalam akaun. Sekarang dia telah ditangkap dan dibicarakan. Macam saya kata, pernah kata, Rafizi pernah kata, geng kami pernah kata, kita risau Anwar Ibrahim satu hari nanti kena tangkap, bukan sebab dia rasuah, tapi keadaan-keadaan sekeliling menyebabkan dia kena tangkap kerana keadaan sekeliling. So dalam pembicaraan Muhyiddin Yassin di atas kes hampir 300 juta, sebuah syarikat mengatakan bahawa seorang CEO di sebuah syarikat mengatakan bahawa saya telah menyumbang 1 juta ringgit kepada Bersatu kerana percaya Muhyiddin boleh bantu dapatkan projek. Pengarah syarikat memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa beliau percaya Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, berperanan membantu syarikat diasaskan beliau dianugerahkan projek di bawah program Jana Wibawa bernilai 141 juta ringgit. Pengarah syarikat Matrisis Sdn Bhd, Lien Tian Chuan, 55. Tuan-tuan kena ingat, program Jana Wibawa ni adalah untuk Bumi Putera tau. Tiba-tiba nama Lien Tian Chuan dapat. Yang membaca pernyataan saksi ketika memberi keterangan berkata, ia menyebabkan beliau memberi sumbangan sehingga 1 juta ringgit kepada Parti Bersatu di atas permintaan ahli perniagaan Datuk Azman Yusof. Tan Chuan yang juga saksi pendakwaan berkata,
Beliau percaya peranan Perdana Menteri kerana surat permohonan awal syarikatnya Nepturis Sdn Bhd dihantar kepada Muhyiddin untuk disokong sehingga melalui proses penilaian Kementerian Keuangan. Dulu masa kita bangkitkan isu ini, ramai juga orang Bersatu pada masa itu bertanya, mana dia Bersatu Sakau, kami best. Best tu apa? Bersih stabil. Kami bukan kluster mahkamah. Kami tidak menerima duit sakau. Buktikan kami terima duit sakau. Saya ingat lagi orang Bersatu masa tu maki saya kan. Sekarang ni orang Anwar Ibrahim bertanya, mana dia bukti Anwar Ibrahim sakau? Mana dia bukti Anwar Ibrahim sakau? So nanti kalau jatuh kerajaan ini, tuan-tuan ingat, ni macam ni lah. Mungkin dia tak bagi direct dengan Anwar Ibrahim. Tapi apakah jaminan derma itu tidak boleh dikaitkan kembali dengan Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Apa jaminan derma itu tak boleh dikaitkan kembali dengan Anwar Ibrahim? Kan? Bukan saya nak mentujuh Niki Liao ni merasuah Anwar Ibrahim. Tak, saya tak tuduh demikian. Saya bercerita secara umum. Saya cerita secara umum. Bagaimana keadaan pada waktu itu, seorang ahli perniagaan daripada Nepturis bernama Lien Tan Chuan berusia 55 daripada Nepturis Sdn Bhd mengatakan bahawa dia telah memberi 1 juta ringgit bukan kepada Muhyiddin Yassin tetapi kepada Parti Bersatu kerana mengharapkan supaya dia dapat projek bernilai 141 juta daripada Jana Wibawa. Apakah keadaan serupa tidak boleh berlaku tiba-tiba ada seorang dermawan yang dikaitkan dengan money laundering suatu ketika dulu tetapi dibebaskan oleh Mahkamah Anwar Ibrahim pada tahun 2023, tiba-tiba datang mengatakan saya telah mendermakan duit kepada parti. Tak apa, saya pakai baju AMK, saya derma je. Saya bukan ahli. Disahkan oleh Fuziah Saleh, dia bukan ahli. Okey. Kan? Alright, kita setujulah. Saya bukan kata Niki Liao ni merasuah Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita ambil dua cerita ini, persepsinya apa yang dikreatkan oleh Anwar Ibrahim ni? Apa yang dikreatkan oleh Anwar Ibrahim? Saya tak kata Niki Liao rasuah, tuan-tuan. Saya tak kata Anwar terima rasuah. Tetapi politik is about perception. Politik adalah mengenai persepsi. Kan? Bagaimana kalau kita tengok Muhyiddin mengatakan di dalam perbicaraan Muhyiddin mengatakan bahawa Muhyiddin adalah antara penandatangan dalam akaun sumbangan Bersatu. Dan saya percaya Anwar Ibrahim adalah antara penandatangan dalam akaun PKR. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin adalah antara individu yang mempunyai kuasa untuk menandatangani cek akaun CIMB Bank milik Bersatu yang menerima sumbangan dan yuran keahlian parti itu. Pegawai Keuangan Bersatu Muhammad Zuhailmi berkata akaun berkenaan mempunyai 2 penandatangan dengan Bendahari Agung ketika itu iaitu Dr. Muhammad Saleh Bajuri bertindak sebagai penandatangan wajib dan juga Presiden Parti iaitu Muhyiddin Yassin dan Faizal Azumu dengan mana kedua-dua daripadanya, maksud salah dua orang daripada tiga sebagai penandatangan. Kan? So, kita kena faham situasi yang ada inilah. Alright? Kita kena faham situasi yang ada ini. Saya bukan menuduh, tuan-tuan. Tetapi persepsinya sedemikian. Tentang Niki Liao duduk di sebelah Anwar Ibrahim. Yalah, derma tiba-tiba boleh berdiri sebelah Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Wow. Saya sendiri pun lepas Anwar jadi Perdana Menteri, saya tak pernah dapat berdiri di sebelah Anwar Ibrahim dululah. Bukan sebab saya teringin, tak teringin pun kan. Tapi dulu tiba-tiba dengan derma boleh duduk berdiri sebelah Anwar Ibrahim. Oh, hebat. Yang membawa saya sebenarnya, tuan-tuan, kepada cerita tabung haji, RCI tabung haji. Tuan-tuan nak baca penuh, bacalah penuh. Panjang cerita, 200 lebih muka surat lah. Dan diterangkan secara detail di situ. So, bila ada orang Barisan Nasional, Perikatan Nasional, whoever lah bertanya, di mana sakaunya? So, sama ada dia tak baca RCI tersebut atau dia baca tapi dia tak faham. Okay? So, saya nak hari ni saya nak cerita secara umum saja sebab saya tak nak pergi detail. Ni jam pun dah pukul 12 malam dah ni. Saya bagi cara umum. Saya rasa Rafizi mungkin akan ulas lagi detail dan dia akan ungkap lagi detail lah, tuan-tuan. Saya mulakan begini, tuan-tuan. Pada tahun 2018 kita mendapati memang tabung haji ada masalah. Okay, kita mendapati tabung haji ada masalah dan tuan-tuan boleh dengar penjelasan pembongkaran oleh Rafizi Ramli pada tahun 2015 sehingga tahun 2018 di Parlimen
dan juga di blog beliau rafiziramli.com. Tuan-tuan boleh baca sebagainya. Dan pada masa itu banyaklah orang duk maki Rafizi, kata itu ini dan sebagainya, kata PKR macam ni dia. Tapi Rafizi lah orang yang bertanggungjawab mendedahkan tentang kepincangan tabung haji. Okey. So dia macam mana tuan-tuan? Bermula tahun 2014 sehingga tahun 2018, 2017, 18 lah, 17 ke bawa ke 18. Sebelum Pakatan Harapan menang pada Mei tahun 2018, last tindakan mereka adalah pada bulan April 2018 dengan memberikan bonus kepada dia punya board ahli lembaga pengarah dia nilai jutaan ringgit. Okey, itu yang berlaku. But what happened? Okey, saya bagi gambaran umum kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat gambaran tanpa perlu tahu tentang akaun dan tanpa perlu tahu tentang undang-undang secara spesifik. Dia begini. Tabung haji dia ada akta khusus di bawah akta tabung haji, dan akta tabung haji ni dia di bawah jagaan menteri, iaitu Menteri Agama. Okay, so di bawah jagaan Menteri Agama. Menteri Agama ketika itu adalah daripada UMNO. So dia ada pengurusi dia, dan pengurusi dia pada ketika itu adalah Aziz Rahim, ahli Majlis Tertinggi UMNO yang juga ahli Parlimen Baling. Dan salah seorangnya juga ahli lembaga pengarah juga adalah ahli Parlimen Yan pada waktu itu. Kan? Dua orang ahli Parlimen dan juga seorang adun ada di dalam apa orang kata sebagai ahli lembaga pengarah di tabung haji pada waktu itu.